Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang kembali ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, walau dimanapun berada, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Sahabat semua, selamat malam. Ini dalam pukul 10 lebih. 10 minit. Kak Mia tak tidur lagi. Kak Mia fikir Kak Mia nak buat kerepek pisang. Buat je malam ni. Berapa-berapa je dapat buat. Kalau dah mengantuk, kita berhenti. Esok kita sambung lagi. Ini memang dia tak berapa tua lagi ya. Ini kalau dibiarkan lagi, boleh besar lagi. Tapi kita terpaksa ambil sebab pokok dia patah sahabat. Kalau kita tak ambil pun, dia akan rosak je. Jadi Kak Mia kata dengan suami, ambil je lah. Tengok dia punya tandan pun dah kecut-kecut. Dah layu. Ini Kak Mia kena buat cepat-cepat lah. Nanti dia lembek pula. Susah pula kita nak buat kerepek. Ataupun keripik pisang. Sekarang ni Kak Mia nak kopek dia. Sebelum kita buat kerepek. Jadi sahabat, jom kita mulakan. Singkat video ya sahabat semua, ni pisang kita tadi Kak Mia dah kopek, dah basuh, Kak Mia pun dah panaskan minyak, air garam pun dah ada. Ini kalau nak letak bawang putih boleh, tumbuk halus, tapi Kak Mia tak pakai. Kak Mia pakai garam dengan serbuk kunyit je. Minyak dah panas. Kak Mia perlahankan api dulu sebab nak sagat. Ini kita kena hati-hati ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil-kecil ni Kak Mia dah takut sahabat nanti kena tangan. Ni Kak Mia goreng 2 biji ya. Ni Kak Mia nak tambah air garam. Kita letak 2 sudu je dulu. Kita tengok macam mana. Tak nak juga dia terlalu masin sahabat. Okey sahabat semua, kerepek kita dah masak ya. Sekarang kita nak angkat. Letak sini dulu.
Ini kita boleh simpan lah separuh untuk raya. Keripik raya. Jadi sahabat semua, kalau ada pisang muda tu, bolehlah buat keripik sendiri. Lagi jimat sahabat. Nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay. Kami dah perlahankan api. Sebab kita nak menggoreng lagi. Kita nak sagat. Ini kena hati-hati ya sahabat. Sebab panas. Minyak panas. Kita boleh kuatkan api balik. Nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni sahabat. Keripik pisang tanduk. Ini banyak lagi. Ini baru gorengan kedua. Ini kalau kami kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kali lagi gorengan. Jadi sahabat, kita jumpa selepas ini ya. Alhamdulillah, semua dah siap ya. Ini 1 tandan pisang. Tadi pisang tanduk. Sikit lagi penuh. Besen ni besar. Nanti kita nak paket dia. Sebab kami tak ada balang yang besar. Tapi tunggu sejuk lah. Ini masih panas. Banyak ya. Kita start buat tadi pukul 10 lebih. Pukul 1 baru siap. Hampir 3 jam. Kita dapat banyak. Ini kalau kita beli dah berapa? Sobat semua, ni dah sejuk ya. Sekarang kita nak masuk plastik. Sebab kami tak ada balang. Masuk plastik je lah. Ini kita nak simpan untuk raya. Jadi kita dah tak payah beli keripik. Kita dah ada keripik sendiri yang kita buat. Ini dari pisang yang kami tanam ya.
Keripik pun mahal ya sahabat. Ini kalau tak raya nih, ini kami jual nih separuh. Banyak. Jadi sebabkan kita nak raya. Ini nanti anak kami balik. Nak balik asrama, mesti dia nak bawa juga kan. Jadi kita tak dijual. Ini untuk kita makan sendiri jadi. Kita buat 2 lah. Okay. Alhamdulillah, akhirnya siap semua ya sahabat. Dari 1 tandan pisang tu, jadi dia memang agak banyak. Boleh untuk isi toples kita raya nanti. Lagipun Kak Mia ni anak ramai, memang sekejap je habis ni. Okey sahabat semua, kerana durasi video kita pun dah agak panjang, jadi untuk perkongsian kita kali ini cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you next video. Bye-bye.